Selamat petang. Okey, hari ini saya berada dekat Taman Sentosa Kelang. Rumah teres 2 tingkat end-lot. Tepi tak ada rumah, tapi ada kebun tanah kelapa sawit. Rumah so far okey, ada awning, owner dan bumi. Depan rumah pun semua ada penduduk. Ada sedikit renovation, rumah dalam semua dah tile saiz rumah. 20 kali 65. Okey. Keadaan rumah dah ada cornice dah ada. Rumah pun dah renovate. Ni actually asal dia dulu bilik, tapi dia dah pecahkan buat dining area. Kitchen cabinet, tabletop semua dah ada, toilet ada dekat sini. So extended, dia rumah dah sampai hujung. Okay, so jom kita naik atas. Asalnya tak ada tiles tangga, tapi owner dah pasangkan. Atas ada lagi satu living area. Okay, ini adalah master bedroom. Dah ada tile cantik. Master bathroom pun dah renovate, besar, cantik, tile sampai ceiling. Rumah kita boleh kata dia okey, cuma perlu hygiene sikit, kita basuh dan repaint lah bagi cantik. So ni bilik kedua, kongsi toilet dengan bilik sebelah. So total rumah ni ada 3 bilik dan 3 bilik air, sebab yang bawah dia dah pecah jadikan ruang dining.